nak mengaku sesuatu dekat korang semua yang aku sebenarnya bukan trader. Hello, assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa. Sorry sebab suara baru dapat balik. Aku tak berapa sihat sangat 2-3 minggu ni. Memang statement ni agak terkejut dekat awak semua yang mana korang dah follow Cap dekat setahun lebih kan dekat YouTube channel ni, which is ini statement yang sangat keras ataupun sangat mengejutkan semua orang, yang mana aku declare sebagai sebenarnya bukan seorang trader pure. Aku akan explain satu persatu poin-poin dia. Okay, poin yang pertama macam korang kenal lah kalau orang sebut nama Aizat Arfa ni, which is orang kata orang broker, orang trader, goal apa semua kan. Benda tu sebenarnya adalah side effect kepada minat aku yang sebenarnya adalah robot trading. Dan kalau siapa-siapa yang follow daripada tahun 2018 lagi aku buat seminar apa semua kan, aku bukan buat seminar macam mengajar trade tau, bukan chart okay kat sini buy kat sini sell. Aku lebih suka mengajar kan macam mana nak create autonomous trading. So aku sebenarnya bila aku macam bersandar balik 2-3 hari masa tak sihat ni kan, banyak termenung kan, aku macam realize something lah. Aku sebenarnya adalah tech guy ataupun early adopter. Maksudnya benda-benda yang teknologika kan, yang berteknologi ataupun ada features baru, aku macam gian nak try. So macam like sekarang ni trading, kalau aku perasan pun bila aku duk buat robot apa semua kan, aku make profit daripada robot tu sendiri, aku akan enjoy. Macam okay lah, dapat gain 5%, bukan banyak pun, 5% sebulan, 4% sebulan, drawdown kita tengok cantik kan. So, aku lebih pada statistik, technical dan juga a tech guy. And then kalau korang perasan aku enjoy share benda tu kat korang semua, perjalanan daripada kita punya robot kita, daripada yang basic matematik je, sekarang dah ada AI pun dah ada agentic, dia auto improve kan. Banyak bila aku bercerita dah aku fikir balik, aku tak cerita sangat pasal gold naik turun ke, ataupun Selat Hormuz ada problem ke, Amerika dengan Iran ada isu ke kan, geopolitical tension. Tak ada, tak minat sangat benda tu. Aku cuba untuk minat tapi tak boleh. So aku perasan apa sebenarnya dalam hidup ni yang aku cari, dan aku jumpa titik utama yang mana sebenarnya adalah aku suka share something yang autonomous, yang membantu kita dalam daily, dalam kehidupan seharian. Dia bukannya aku suka sangat nak tengok chart, sebab minggu lepas aku cubalah 2 hari aku depo, lepas tu aku nak trade dan aku buka MT5 kan, aku tengok apa-apa pair yang boleh kita trade kan. Aku nampak lah memang ada certain pair yang sesuai, yang ada orang kata peluang untuk trade lah, ada price action kat situ. Bila aku nak tekan buy ataupun sell tu, aku macam malas, macam baik aku tengok Netflix. So aku macam betul ke aku ni trader? So bila aku tengok balik, rupanya aku tak minat trade sebenarnya. Aku tak minat trade, dan aku memang sebenarnya aku minat benda-benda yang autonomous, benda-benda yang new features. Pendek kata benda-benda tu macam IT, benda-benda IT things lah, benda yang kau boleh control, benda parameter yang kau boleh ubah-ubah. And point yang seterusnya aku rasa aku bukan trader adalah sebab sebelum ni macam channel Aizat Arfa ni dia ada collaboration dengan broker hijau sebelum ni kan, dengan kapal hijau. So aku macam at the same time aku sampai dah tepu, aku tak tahu nak cerita apa dah pasal benda-benda trading ni, sebab masa tu requirement daripada broker hijau kan. And then benda tu macam like aku terpaksa buat konten. Kau faham tak? Bila konten tu kau paksa buat dan dia tak nampak macam ikhlas daripada aku kan, aku perasan lah dia punya engagement rendah, view tak tinggi. And then aku tengok benda ni dia macam dah jadi barah, dan kalau aku keep teruskan benda ni, dia lama-lama kan aku akan hidup dalam satu fasa yang aku tak jadi diri sendiri lah. Aku faham lah beberapa YouTuber lain yang dulu dia ada buat campaign dengan mana-mana company, so sekarang dia dah stop, dia buat sendiri je. So aku tak boleh dah continue macam tu. Aku memang kena stop dan aku kena betul-betul jadi diri aku. Sebab kalau tak, sampai semasa orang akan tengok aku ni fake dan tak memberi apa-apa manfaat dekat orang ramai. So what's the point untuk you ada satu channel YouTube tapi you punya video-video you tak inspire orang, tak orang kata tak membantu, tak memberi info terbaru. Macam contoh dunia sekarang ni kan, dunia yang senang, you guys just research dia apa. Tapi kalau aku buat video yang tak membantu, tak memberi info dekat orang, so kenapa orang kena tengok YouTube aku kan? So baik dia buka AI dan tanya je dekat situ, dia akan dapat jawapan dalam split second je. So aku fikir kalau aku jadi robot macam just buat konten, sekadar buat konten, info yang biasa orang ada dapat dekat Google apa semua, so dia tak ada beza.
So aku kena buat sesuatu yang aku nak share. Macam benda ni best ni, benda ni tak ramai orang tahu, aku nak share. Aku kena jadi orang yang macam tu. So lepas ni aku umumkan channel Aizat Arfah, dia akan totally berubah. Apalah jadilah. Sebab sekarang ni channel Aizat Arfah ni dah tak disponsor oleh mana-mana company. Tak kisahlah company trading ke company apa-apalah. So dia memang stand alone, dia tak dibayar oleh mana-mana company. So aku boleh start buat apa yang aku suka dekat channel ni. Yang dia nak jadi apa lantak lah. Janji aku buat video yang kelas daripada hati. And yang penting aku tak tipu diri sendiri lah. Aku tak tipu diri sendiri. Aku akan buat something yang seronok aku share. Bukan aku tak nak share langsung pasal trading, tapi macam aku cakap lah, aku tak suka share pasal trading. Aku suka share pasal benda yang autonomous. And dalam trading dia ada satu part tu dah, iaitu dipanggil EA, robot trade. Aku rasa kalau dalam dunia trading ni tak ada auto trading ataupun expert advisor ni, aku rasa aku macam masuk seminggu 2 try, lepas tu aku belah lah. Aku tak lepak lama lah. So aku perasan dekat situ. Dekat situ aku dah perasan. And then bila kita dah start, kita sedar, dah start awake, dah aware pasal benda tu, memang kena cepat-cepat berubah lah. So apa nafas terbaru yang aku akan cuba bawa dekat YouTube channel Aizat Arfah ni? Channel Aizat Arfah lepas ni akan berubah 100% menjadi vlog ataupun daily vlog yang betul-betul Aizat Arfah. Yang kalau korang nak tengok Aizat Arfah ni, apa yang dia minat, apa yang dia suka buat, lepas ni korang akan tengok dalam YouTube channel ni, memang ikhlas daripada aku. Dan korang akan perasan, inilah Aizat Arfah. Sebab, dan korang akan faham kenapa Aizat Arfah ni dia trade, tapi dia lebih suka auto trade, dia tak suka sangat manual trade. Korang akan dapat kesimpulan tu selepas ni. Dan aku sangat excited untuk share dekat korang semua video-video Aizat Arfah yang terbaru selepas ni. Dah tak ada lagi lah Cat Nova prestasi konten tu. Tak, Cat Nova dia akan jalan sebab dia dah automatic. Cat Nova dia akan jalan automatic sebab dia dah tak perlu aku nak sentuh sangat dah, sebab dia dah autonomous. Dan aku nak umumkan dekat awak semua yang mana selepas ini Cat Nova adalah open source. Benda ni aku dah fikir masak-masak. Dah tak ada dah package tu package ni, kata apa nak beli file, tak ada. Sebelum ni ramai je nak beli file Cat Nova tu, tapi aku perasan orang dah nak bayar dah ni, dah minta invoice apa semua, tapi aku sampai sekarang aku tak bagi lagi invoice dekat orang tu. Maknanya aku tak seronok pun nak jual robot Cat Nova. Maksudnya aku pun ni bukan seorang yang nak jual robot ke apa. Aku lebih kepada nak share. So selepas ni Cat Nova adalah free untuk semua, tapi ada syarat lah. Kita akan lock by account trading untuk mengelakkan salah guna. Tapi dia memang percuma. Dan aku dah update dah website Cat Nova. Memang dah update, dia memang percuma. Dah tak ada dah bayaran harga akan naik, tak. Dia dah fully autonomous. Dan aku rasa sebab aku expect lagi 20 ke 30 tahun, aku dah buat kajian, dah masuk dekat banyak forum. Semua benda yang berdasarkan IT dekat dalam dunia ni, orang kata IT tech ni, lagi 20 ke 30 tahun semua benda akan open source, akan percuma. Macam sekarang contoh Netflix kau bayar, lagi 20 ke 30 tahun akan ada platform yang percuma je. Apa lagi yang kau kena bayar? Spotify. Benda macam tu nanti lagi 20 ke 30 tahun dia akan percuma. Kau percayalah. Sebab dia benda yang dibayar ni adalah benda yang susah dibuat. Tapi disebabkan AI sekarang ni, benda tu makin lama makin senang. Kenapa? Benda yang senang dibuat kena bayar. So tahu tak apa betul-betul yang tak boleh dipercumakan? Iaitu apa? Business plumbing. Bayangkan nanti 20 ke 30 tahun business plumbing, gunting rambut, barber tu kan akan lebih mahal daripada business IT things apa semua. Sebab benda ni semua suruh AI je buat. Semua orang boleh buat, tak perlu nak bayar developer ke apa, tak perlu dah. Aku dah buat keputusan, since benda tu kita tak boleh elak, memang Cat Nova akan percuma selagi orang nak lah. Kalau tak ada orang nak, aku pakai je lah seorang. Dan at the same time aku akan update lah performance apa semua dalam website tu. Kalau untung, kalau rugi memang dah tak nak berselindung ke apa, dah tak, orang kata dah tak ada komitmen. Bila kita buat benda tu secara bayaran, kita ada komitmen untuk make sure benda tu profit ke apa semua kan. Tapi kalau benda tu aku share free, so kenapa aku nak kena ada pressure untuk make sure robot Cat Nova ni tiap bulan profit? So dia tak ada pressure dah. So aku dah lega. So video ni sebenarnya bukan satu video yang say goodbye kepada semua, tapi video ni lebih kepada nak bagi tahu apa sahaja konten yang berkenaan trading selepas ni mungkin tidak akan jadi lagi konten utama dalam Aizat Arfah. Dia akan mungkin jadi selit-selit macam tu je. Sebab trading is part of me, adalah sebahagian daripada saya dan bukannya bahagian yang utama. Sebab saya ada lagi banyak benda lain yang saya buat dalam hidup. Bayangkan auto trade, kau nak buat apa? Aku mana perlu tengok chart 2-3 jam sehari. Mungkin 5 minit dah
5 minit tu untuk apa? 5 minit just nak tengok nak tengok VPS ada problem ke tak je. Kalau VPS cantik semua, tak ada VPS tak shutdown, then aku teruskan je lah pergi breakfast pergi main golf ke apa kan. So nak kata kaya dengan kehidupan macam ni, tak. Macam aku adalah seorang yang hari-hari perlu bekerja untuk make sure hujung bulan boleh bayar komitmen. Bukannya aku ni seorang yang jutawan ke apa ke. Dan aku bersyukur sebab diberi satu kehidupan yang hujung bulan ada komitmen yang perlu dibayar dan perlu cari duit untuk bayar komitmen tu. Sebab aku tak dapat bayangkan orang yang bangun pagi dia tak ada komitmen langsung. Contohlah anak mega holding ke apa kan, dan dia macam mungkin dia akan lost sedikit lah. Sebab aku perasan ada satu masa yang aku dah settlekan komitmen semua dan aku ada duit lebihan sedikit. Itu pun masa tu aku dah lost. Aku macam hidup ni untuk apa lah. Video ni bukan video depression tau. Sebab aku nak cerita awal, sebab aku nak make sure korang tak macam pelik asal Aizat dia ubah video dia macam daripada betul cerita pasal robot ke apa semua berubah 360. Tak. Dia sebenarnya video selepas ini adalah the real harness video yang aku buat, dan aku tak mengharapkan apa-apa expectation ataupun mengharapkan apa-apa feedback daripada orang. Aku just record, edit, post. Orang nak tengok ke, orang tak nak tengok ke, orang nak like ke, orang tak nak like ke. Dia macam lah aku punya diary lah. Diary. So lagi 10-20 tahun aku boleh tengok balik video aku. Macam tu je lah. Okay, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.